Simpanan tuan-puan selalu tidak menjadi. Tonton video ini. Pernah tak rasa gaji masuk tetapi hujung bulan tak tahu duit ini pergi ke mana? Rasa macam ada disimpan tetapi apa yang berlaku, simpanan asyik bocor. Sebenarnya masalah bukanlah pada jumlah gaji sama ada ianya besar ataupun kecil, tetapi pada cara kita menyimpan. Ini kisah salah seorang penyimpan emas saya. Simpan duit dalam akaun, nampak sahaja baki, terus rasa, ini boleh digunakan. Akhirnya, simpanan tidak pernah menjadi. Sampailah dia diperkenalkan kepada emas. Bila simpan emas, kita paksa diri untuk menukarkan duit kepada aset. Nak jual balik emas pun bukannya semudah klik begitu sahaja. Jadi, kita lebih berdisiplin. Jadi, setiap bulan, dia mula kecil. Jumlahnya RM100. Yang penting konsisten. Lama-lama dia perasan satu perkara, iaitu simpanan dia tidak lagi bocor seperti dahulu. Malah semakin bertambah. Emas ini bukannya untuk kita cepat kaya, tetapi untuk melindungi apa yang kita ada supaya ianya tak habis begitu sahaja. Kalau anda rasa simpanan anda selalu gagal, mungkin sudah tiba masanya untuk tumpuan tukar cara, bukan tambah tekanan. Mulakan dengan emas. Kecil tidak mengapa asalkan bermula. Sekiranya tuan-puan berhasrat untuk membuka akaun emas di Public Gold, boleh hubungi saya untuk saya bimbing tuan-puan sebaiknya.